Ditertawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncung sampai sana. Sekarang ni semua kedai tutup lagi sebab belum pukul 10 guys. Alamak, aku punya kain terlalu panjang sangat. Sampai terpijak-pijak ni. Lagi berapa minit guys? Oh my god. Cepat! Go go! Okay guys, tengok. Oh my god. Oh my outfit, kau tengok. Ya Ruby, aku punya outfit. Gila aku punya outfit. Tengok. Nampak. Siap berseluar dengan macam nak pergi makan gila. Dapat kad lagi guys. Tengok, tunjuk. Tunjuklah. Kad Bang Zula. dia kat sini dia bagi kad. Kalau kat tempat lain susah sikit nak dapat. Nanti aku mau nak pegang. Kau dah tahu dah kerja. Dapat kad guys. Dia kata masih iklan lagi. Tak. Dah ni kat okey aku. Nombor 7. Oi, 7. Nak cepat lah tu. Okay, kita nak pergi dah. Nombor 7. Papa Zola, ni before. Mama cepat cakap before. Before tengok wayang Papa Zola. Nak before. Cepatlah cakap before. Before. Okay. Nanti kita bagi rate berapa. Okay. Relax. Yang depan tak relax lah. Rating 10 per 10 ke 5 per 10 ke. Korang nantilah kita boleh bertakam. Comel-nya. Nak pergi mana? Tengok tak babi tengok Pak Su tu. Dah. Dia makan apa tu? Tak ada. Pandang ke?